tidak terhad, ada sampai kepada serta dengan Allah. Itu nama dia qadim now di sisi dia. Berasa nampak tak huraian dia? Ada alam hak serta dengan Allah. Kira satu tu baru, hak baru ni ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Akhirnya hak baru tu hak tidak ada awal, hak ada serta dengan Allah. Ada macam tu. Bukan kata ada yang baru habis. Tak. Ada yang baru, ada qadim hak serta dengan Allah. Kama dia bangsakan. Dia kata inilah pendapat ulama hadis. Inilah pendapat salaf. Itu hak jadi besarnya. Bila dia bawa satu pandangan yang ganjil, pandangan yang keluar daripada ijma' ulama, supaya diterima pandangan dia bangsa kepada salaf. Dia bangsa kepada ulama hadis. Dia bangsa kepada sahabat. Itu. Dia sanggup buat rekaan, buat pembohongan lah, mudah saya cakap, buat pembohongan. Sebab apa kata begitu? Tidak ada di sana satu salaf, satu sahabat, satu ulama hadis pun yang mengatakan alam ini qadim bil afrad, qadim bin nau, qadim bil jinsi. Tak ada seorang pun, tak ada. Itu akidah yang sesat. Wal'iyadzabillah. Sebab tu pembawa agama ni disyarat dengan kata kena adil, kena amanah. Rasulullah mensifatkan orang nak bawa agama yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluh, akan sambung bawa ini agama oleh orang-orang yang adil daripada orang-orang terkemudian. Orang nak bawa agama kena amanah. Tak boleh reka, tak boleh bohong. Bawa agama ni semacam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nak jadi tok guru, orang nak jadi baba, orang nak jadi ustaz di dalam nyapa agama, kena dia bersifat dengan sidik, amanah. Sifat Rasul. Kena sifat Rasul. Kalau tak ada yang itu, tak boleh kita terima. Sebab itulah cara salafiyah kita tak boleh terima. Kerana mereka tak sidik, mereka tidak amanah. Itu sebahagian yang saya pungut. Di sana mereka khianat kitab-kitab ulama. Buat pembohongan di atas ulama. Banyak lagi. Mereka tidak ada amanah. Kita kena berwaspada. Itu di antara akidah ahli sunnah wal jamaah yang lawannya akidah yang dalalah, yang sesat. Maka kita nak timbal dengan neraca manakah? Benar dan sesat, betul dan salah, kita terima dengan neraca mana? Ini nisbah dengan kita orang awam, kita orang-orang biasa ni, khususnya orang tak pandai bahasa Arab, tak pandai bahasa Quran, bahasa hadis, maka kita tak bolehlah nak guna neraca tu. Kita kena ambil hak sudah jadi resolusi, sudah jadi itipati yang disimpul oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita itu saja kita. Kita tak kuasa nak guna neraca, tak kuasa. Kita tak kuasa nak guna hujah dan dalil.
Memang kita tak kuasa.